Penubuhan Jilsah Turuk Sufiah atau Majlis Tarikat Sufi di seluruh negara amat diperlukan bagi mengurus dan kawal selia hal ehwal tasawuf di negara ini. Ahli Majlis Kebangsaan Islam bagi Hal Ehwal Islam MKI, Dato' Dr. Afifi Al-Akiti berkata kewujudan badan itu penting bagi mengelak ketimpangan dan kelompongan dalam pemahaman agama, khususnya berkaitan kesufian. Sangat penting kerana kita memerlukan satu badan di mana kalau di Al-Azhar sudah ada di Majlis Masyayikh Turuk Sufiah yang terkenal, Majlisul A'la, Supreme Council. Di Indonesia, Jamiah Turuk Mu'tabarah, Nahdiyah, Jatman. Jadi Malaysia sedikit tertinggal. Jadi bila tertinggal itu, masalahnya dululah di JAKIM contohnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita cuma ada babul akidah, jilsah untuk akidah. Kita ada babul fiqh, jilsah untuk syariat. Tetapi dulu tidak ada jilsah atau bab untuk tasawuf. Walaupun dalam tradisi dan penghayatan hidup sebagai seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah, dua bab itu tidak lengkap dengan bab ihsan, Islam, iman, ihsan, akidah, fiqh dan tasawuf. Dr. Afif berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena perasmian penutupan Kota Sufi 3.0 yang diadakan di Majlis Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah malam semalam. Ketika ini, Sabah merupakan antara negeri yang terkini sedang berusaha memperkasa pemahaman tasawuf setelah jilsah tersebut berjaya ditubuhkan di Negeri Sembilan dan Pahang. Tambahnya, kewujudan Badan Kawal Selia atau penggubalan enakmen tarikat tasawuf sangat penting untuk menangani kepincangan dan kemaslahatan ahli sunnah wal jamaah.